kan pula. Dia melihat, Syekh Qaradawi rahimahullah kata, dia melihat keistimewaan dirinya, dia rasa diri dia istimewa, yang kecil dengan menggunakan sehingga nampak menjadi sangat besar dan bagus. Dia tengok orang lain kecil, lahir orang lain kecil, kerja orang lain kecil, kerja orang lain maknanya tak besar pahala, hak dia je besar. Sebab tu Nabi ajar doa yang mulia, doa yang hebat. Allahumma ja'alna syakura. Nabi ajar, Allahumma ja'alna sabura, Allahumma ja'alna fi aynina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Maksudnya, wahai Tuhan, jadilah kami orang yang syukur. Jadilah kami orang bersyukur. Kalau tak syukur ni kau nak banyak hak sikit tak bersyukur, kadang banyak pun tak bersyukur. Allahumma ja'alna sabura. Wahai Tuhan, jadilah kami ni orang sabar. Hak kediang ni, hak kena dengan hak kita nak ni, iaitulah Allahumma ja'alna fi aynina saghira. Wahai Tuhan, jadilah kami melihat diri kami ni kecil. Kecil. Allah, dak gerak, hamba dak gerak, hamba dak pandai lah mana, hamba dak apa pandai. Wa fi a'yunin nasi kabira. Orang tengok besar, orang tengok hebat dia ni, Allah hebatnya dia. Dia berasa Allah kecilnya hamba, ilmu hamba sikit je, hamba tak pandai ceramah balah mana, kecil je kita berasa, tak hebat. Tapi Allah menjadikan orang pula tengok dia besar. Ini hak berlaku ni, Syekh Qaradawi sebut ni, hak bahaya ni. Dia tengok orang lain kecil, orang lain tak pakar, orang lain tak betul, orang lain tak mahu Islam, orang lain tak nak Islam, dia nak Islam. Dia golongan Nabi ni, hak masuk syurga ni, hak lain dah masuk. Sudah, ni bahaya maknanya. Bawa agama lagu ni bahaya, bawa Islam lagu ni bahaya. Bahaya, merosakkan diri dia dan merosakkan umat. Sementara itu dia melupakan kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Allah, dia lupa kelemahan dia. Kita kalau dengar cerita ni dok, kalau kita dengar cerita macam saat ni, doa, ya Allah, Tuhan aku jauhlah aku. Apabila kita dengar cerita ni, ijab dengan diri, dengan pandangan dia, dia nampak orang lain kecil, dia nampak dia besar, dia nampak orang lain kecil, dia nampak dia hebat. Doa, Allah, apa benda ustaz kata tadi? Ya Allah, aku tak ambuh, ya Allah. Ya Allah, saya tak ambuh waktu, ya Allah. Kita kena kata, sama ada mulut kita, hati kita dengar cerita lagu tu, antaranya selain hak lain pun, aku tak ambuh, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Jauhlah sifat tu, berat sifat tu. Orang tak nampak dalam perut kita, orang tak timbang dengan hak kita kata tu, orang tak timbang. Kita rasa ringan je hak penyakit tu, penyakit yang melanda umat dan melanda juga umat Islam. Yang landa semua orang kafir pun yang landa ni. Orang kafir yang landa, orang Mekah yang landa, orang Rusia yang landa, orang Islam yang landa. Orang berjuang Islam pun, orang buat kerja Islam pun yang landa juga. Landa lagu mana? Dia mari berasa orang lain komang, berasa orang lain komang, orang lain tak roh, orang lain tak pandai, orang lain kecil, orang lain tak roh cetong. Dia berjuang, dia nak Islam ni. Dialah maknanya Allah sayang ni, ahli syurga ni. Jangan buat gitu. Patutnya rendah diri, sepatutnya rendah diri. Jangan buat macam iblis. Apabila Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, sujud kepada Adam, malaikat habis sujud, iblis tak ambil sujud setara. Rupanya iblis ijab binafsi, dia ujub dengan diri dia, Allah jadi daripada api. Dia kata Adam tu daripada tanah, orang jijik, orang pijak tanah. Tanah ni orang pijak, orang buat jalan. Yang main lagu tu, ya nilai comel tak comel, benar tak benar ni, kerana dia Melayu, kerana dia India, kerana dia Arab. Bukan, betul salah tu. Kalau mu orang Afrika, mu betul. Mu orang Arab kalau salah. Bukan mu kira unsur ria,
Mu Nabi Adam buat daripada tanah, aku Iblis kata buat daripada api. Oh, mulia api. Maknanya itu bahaya. Jadi kita minta berlindung. Ya Allah jauhlah, ya Allah jauhlah, ya Allah jauh. Yalah, saya pakai serban, saya pakai kepiah, saya ustaz, saya pakai jubah. Kena tak nyakit ni kalau tak jaga? Kena. Kalau saya duduk Mekah, kena. Mari Mekah nyakit ni. Saya duduk Madinah, nyakit ni mari. Saya baca Quran seumur ustaz hari-hari, mari nyakit ni kalau tak jaga. Kalau tak jaga, mari. Duduk dalam sedik seumur, mari. Ya, kau mari ke dari Iblis ni, ya pandai sungguh. Orang minum arak tu, ya buat lagu lain. Orang berjudi tu, ya buat lagu lain. Orang yang nak memayang, ya buat lagu lain. Yerek lagu lain Iblis ni. Oh, kita hak nak agama, hak mari sejik, mari surah, pakai serban, pakai jubah ni, hak bertakbir ni, pergi Mekah ni, ya masa ya mari kot lain. Dia kata mu hak tu ke orang lain tak tu. Pandangan mu tu. Pandangan orang lain tak tu, tak Islam orang lain tu. Tak berjuang Islam, tak menegakkan Islam. Sebut Islam saja dia selalu dah. Allah, ini bahaya. Melanda umat Islam, melanda manusia maknanya.